Musim keempat itu betul-betul saya menang. Saya pakai Power Grow. Saya dapat 1 ekar 5 tan setengah. 5 tan setengah. Saya pun terperanjat. Kita belajar dengan dia. Saya jumpa produk Power Grow. Saya gunakan Power Grow. 2 tahun lebih saya gunakan Power Grow ni. Musim ketiga saya gunakan Power Grow, kan ada naik sikit 3 tan. Musim keempat itu betul-betul saya menang. Saya pakai Power Grow. Saya dapat 1 ekar 5 tan setengah. 5 tan setengah. Saya pun terperanjat. Toke kilang pun dia terperanjat. Pasal kita jual dengan dia, dia kata ni kawasan mana, berapa ekar sawah kita bagi. Dia pun terperanjat. Dia kata ya ke? Saya cakap ini mungkin rezeki saya. Dia cakap tapi Power Grow ni kita pakai, cara penggunaan kita nak kena betul lah. Dulu saya campur aduk macam-macam produk, saya campur aduk. Tak jadi apa. Dekat sini bajak 3 kali, tempat saya 2 kali. Dia tak boleh 3 kali. Kalau 3 kali dia masam dia naik. Bajak pertama orang panggil pungau kan. Saya dah siap racun apa semua. Nak masuk bajak kedua, saya tembak Power Grow. Saya tembak Power Grow. Lepas tu baru saya masuk air, saya tabur. Untuk pulihkan tanah. Saya tembak lagi Power Grow. Dia punya akar padi tu, dia cantik lah akar padi tu. Dia punya putih tu cantik. Memang dia cambar dia memang cantik. Dia anak banyak. Sebelum saya gunakan Power Grow, padi saya umur 2 bulan. Kena angin sikit dah kebal lah. Saya pakai Power Grow sampai potong padi, angin kuat macam mana pun dia tak kebal. Dia kuat. Dia akar dia betul-betul kuat. Saya cabut pun tengok akar dia pun banyak, panjang akar dia. Power Grow, mari cuba Power